Hello, Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah kek chiffon strawberry ya. Ikuti hingga akhir. Okey, ni bahan-bahan A. Kita ada tepung kek naik sendiri, tepung jagung, telur, kuning telur, gula, minyak, 2 biji telur bulat. Ini warna strawberry, vanila, sedikit garam dan juga overload. Okey, adunan A kita dah kembang, kemudian kita mixer pula adunan B ya. Adunan B kita adalah putih telur, gula kasar dan juga cream of tartar. Mixer hingga kental atau seperti meringue ya. Sekarang adunan B kita dah kental ataupun seperti meringue. Kemudian kita campurkan adunan B kita ke dalam adunan A tadi, gaul sebati ya. Kemudian masukkan adunan B ke dalam adunan A, gaul serata gini, macam tu. Gaul kat bawah tu ya, jangan ada tertinggal kat bawah. Okey, sekarang adunan kita dah sebati semua, bolehlah masuk dalam loyang ya. Loyang kita 6 x 6 inci yang telah dialas dengan baking paper ya. Okey, sekarang masukkan adunan. Okey, sekarang kita punya adunan kita dah masuk dalam kita punya loyang, ready untuk masuk oven ya. Suhu oven adalah 160. Kita gunakan double boil ya. Lebih kurang 45 minit ataupun lebih kurang 60 minit. Tengoklah pada oven sendiri ya. Okey, kek chiffon strawberry kita dah masak. Okey, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantiknya. Okey, bukakan di tepi, di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik sangat. Okey, kita buka di sisi pula. Bismillahirrahmanirrahim. Semua cantik sisi semua cantik. Nampak tak? Cantik sangat. Okey, kek ni kita nak buat sponge chiffon asas ya. Kita nak buat kek strawberry sebab customer nak kek strawberry, so kita buat kek dululah, kek chiffon, dan kita sejukkan dulu baru kita topping. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okey.